Assalamualaikum dan hai semua. Kalau korang peminat filem Indonesia, video kali ni memang khas untuk korang. Industri filem seram Indonesia sekarang antara yang terbaik di Asia Tenggara. Bukan sekadar bergantung kepada jump scare, tetapi turut menampilkan kisah mistik, ilmu hitam dan legenda tempatan yang membuatkan penonton rasa seram sampai ke tulang. Dalam video kali ni, aku nak kongsikan 5 filem seram Indonesia di Netflix yang wajib korang tonton. Pastikan korang tengok sampai habis kerana filem nombor 1 mempunyai jalan cerita yang paling menarik dan penuh emosi. Jom kita mulakan. Kita mulakan dengan pasal filem ni mengisahkan 4 orang vlogger paranormal yang cuba memulihkan reputasi mereka selepas dituduh menipu kandungan seram yang mereka hasilkan. Untuk membuktikan mereka benar-benar berani untuk meneroka sebuah pasar misteri yang dikenali sebagai pasar setan. Menurut legenda, pasar ni hanya muncul pada waktu tertentu di tengah hutan dan sesiapa yang masuk tanpa mematuhi tentang larang akan menerima akibat yang mengerikan. Pada mulanya, semuanya kelihatan seperti biasa untuk mendapatkan tontonan. Namun, keadaan mula berubah apabila dorang menyedari bahawa dorang tidak lagi berhadapan dengan cerita dongeng semata-mata. Apa yang menarik tentang filem ni adalah suasana seram yang dibina dengan baik serta misteri yang membuat penonton sentiasa bertanya-tanya apa yang akan berlaku seterusnya. Di tempat keempat ialah kafe bersekutu dengan setan. Kisah bermula apabila seorang bapa meninggal dunia secara misteri selepas mengalami kejadian yang sukar dijelaskan. Selepas kematiannya, keluarga dia mula diganggu dengan pelbagai peristiwa yang menakutkan dan aneh. Gangguan demi gangguan berlaku sehingga mereka mula menyedari bahawa ada individu yang menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan keluarga mereka. Filem ni bukan sekadar menakutkan, tetapi turut memaparkan konflik keluarga, dendam dan kepercayaan masyarakat kepada ilmu sihir. Jika korang suka filem yang mempunyai santau, filem yang mempunyai unsur santau, ilmu hitam dan gangguan mistik yang kuat, filem ni memang sesuai untuk korang. Seterusnya, kita ada Corin. Filem ni berlatar belakangkan sebuah sekolah agama berasrama penuh untuk pelajar perempuan. Segalanya bermula bila ada yang melakukan ritual memanggil Corin. Bagi yang tidak tahu, Corin ialah makhluk gaib yang dipercayai sentiasa mendampingi manusia sejak lahir. Erti kata lain dan lebih mudah faham, ia adalah kembar gaib. Apa yang sepatutnya menjadi aktiviti kebiasaan bertukar menjadi malapetaka apabila makhluk yang dipanggil itu mula mengganas dan mengganggu seluruh sekolah. Satu demi satu kejadian yang menyeramkan berlaku sehingga menyebabkan para pelajar hidup dalam ketakutan. Kelebihan filem ni terletak pada suasana seram, elemen keagamaan dan konsep Corin yang jarang diketengahkan dalam filem seram moden. Di nombor 2, Pabrik Gula. Filem ni mengisahkan sekumpulan pekerja bermusim yang bekerja di sebuah kilang gula lama di sebuah kawasan yang terletak jauh di kawasan bandar. Namun, mereka tidak mengetahui bahawa kawasan tersebut menyimpan sejarah hitam dan dipenuhi dengan pantang larang yang pelbagai. Apabila beberapa pekerja mula melanggar pantang larang tersebut, gangguan mistik
mula berlaku. Mereka diganggu oleh makhluk-makhluk misteri yang menghuni kawasan kilang tersebut. Apa yang membuatkan filem ni menarik ialah visualnya yang menarik, suasana yang menekan dan jalan cerita yang semakin menyeramkan dari awal hingga ke akhir. Boleh dikatakan ini antara filem seram Indonesia yang paling mendapat perhatian ramai peminat genre horror sejak kebelakangan ni. Dan pilihan nombor 1, drumroll, Jalan Putih. Filem ni mengisahkan seorang ibu yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang mengalami gangguan misteri. Dalam usaha mencari penawar, dia terpaksa mengembara ke pelbagai tempat dan bertemu dengan individu yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu mistik. Namun semakin dia hampir kepada jawapan, semakin banyak rahsia gelap yang terbongkar. Apa yang membezakan filem ni dengan filem seram lain ialah elemen emosi yang sangat kuat. Penonton bukan sahaja berasa takut, malah turut merasai pengorbanan seorang ibu yang sanggup melakukan apa saja demi anaknya. Gabungan seram, misteri dan emosi menjadikan Jalan Putih antara filem yang paling berbaloi untuk korang tonton. Jadi itulah 5 filem Indonesia, 5 filem seram Indonesia Netflix yang wajib korang tonton. Pasal Setan, Kaf Bersekutu dengan Syaitan, Corin, Pabrik Bull dan yang terakhir Jalan Putih. Kalau korang dah tengok mana-mana filem ni, kongsikan pendapat korang dekat ruangan komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak review filem seram misteri terbaik dari Netflix. Terima kasih dan selamat menonton. Semoga korang boleh tidur lena malam nanti.